Mandi ya? Aku rasa Zamnash Campsite ni baru lagi lah, sebab aku buat research sikit. TikTok video dia paling first pun adalah Julai 2020. Ada lebih kurang setahun kot tempat ni. By the way, korang tak perlu lagi datang kat sini, biar aku review dulu apa tapak-tapak yang ada, sungai dia macam mana, parking kereta dia okey ke tidak, fasiliti apa yang ada, sinki, toilet ataupun aktiviti apa yang korang boleh buat dekat sini, internet coverage, semua aku akan cerita dalam video ni. Semua benda yang korang nak tahu pasal Zamnash Campsite ada dalam video ni, okey? Sebelum tu korang subscribe dulu YouTube aku ni. Alright, jom kita tengok Zamnash Campsite. Tiap kali Jumat dah tak fikir apa, badan di office, otak udah di luar. Barang semua dah siap sedia, tinggal nak bungkus masuk kereta. Hanya kita-kita yang tahu, sekali kena memang nak lagi. Duduk tepi sungai bawah pokok, layan view santai-santai kasih jadi. Kalau untuk tapak, dia ada dua bahagian lah. Satu bahagian atas, satu bahagian bawah. Yang belah atas special dia ada satu tapak deck, iaitu bukan atas tanah lah, di atas deck. Jom kita tengok view tapak yang ada dekat sini. Okey, kalau korang masuk dekat pintu masuk tu, kalau korang pergi belah kanan adalah zone A. Sana zone A, dan yang sini zone B, dan turun bawah ni adalah zone C. Yang ini tapak A1, A2, A3 dan berikutnya lah. Ni belah A kat sini. Tapak aku ambil tapak deck. Jom kita tengok. Untuk tapak deck ni dia ada laluan khas untuk turun ke sungai. Dia turun tangga sikit, tapi korang kena berhati-hati. Kalau korang tengok tapak yang sini kecil-kecil semualah. Kalau kemah korang kecil, sesuai lah. Start daripada abang ni dah besar dah sampai bawah. Untuk tapak sini pun toilet siap ada lah. Bukan toilet yang tadi. Tadi toilet atas sikit. Yang akak ni besar. Yang ni sidut. Betul-betul tepi sungai. Wah, cantik view dia. Kalau korang nak tapak bawah dan sedikit terasing daripada orang, ini orang kat sini. Sini ada satu tapak kosong. Korang ambil Bakawali BC3. Tapi dia kena lalu ni lah. So ini belah bawah lah. Itu kira zone C. Okay. So yang aku tunjuk tadi adalah zone C, dan belah bawah ni adalah zone B. Kawasan ni pun besar. Kawasan ada dua tapak, satu dengan atas tu. Okay. So kalau korang sampai sini, campsite belah kanan dan parking area dia adalah belah kiri. Dari segi keselamatan, parking area ni aku rasa korang tak perlu risau sebab dia gated area. Malam dia akan tutup pagar ni, dia akan kunci. Jadi kereta korang boleh parking belakang ni lah. Okay. Antara safety features yang dia ada, dia CCTV cover. Dia di cover oleh CCTV dan orang luar tak boleh masuk. Ini adalah private property. Dan juga untuk masuk ni korang perlu ada access card untuk touch dekat sini. Jadi dari segi keselamatan korang tak perlu risaulah. Kalau korang macam aku datang bawa barang banyak dan tak ada wagon ataupun troli, jangan risau juga sebab kat sini ada bekalkan troli. Yang penting korang kena jaga betul-betul dan letak semula di tempat yang mana korang ambil. Untuk solat pula jangan risau, sama ada korang boleh solat dekat kemah ataupun kat sini ada sediakan surau. Dari segi fasiliti, setiap campsite ataupun setiap tapak ada plug point dia. And then setiap zone dia ada
sinki dia, jadi senang lah nak membasuh. Ada toilet dia, dan keadaan toilet dia agak bersih walaupun ada ulat-ulat hutan biasalah, tapi bersih lah. Dan dari segi interior design memang biasa-biasa lah, macam toilet biasa. Tak boleh expect lah toilet macam hotel kan. Tapi okey lah, facility dia mencukupi. Dia tu kalau korang ada bawa makanan-makanan sejuk macam ikan ke ayam ke, sini memang tak ada peti ais, tapi kat sini ada ais batu. Korang boleh beli daripada kaunter lah. Satu beg ni RM2 kot. Aku pun tak ingat, aku ambil je dulu, nanti baru bayar. Kalau korang tanya aku zon mana yang better untuk pilih tapak, untuk aku personally aku akan ambil zon A lah. Zon yang aku ambil sekarang ni. Sebab kalau korang ambil zon C, walaupun dia turun bawah dekat dengan sungai, dia punya keadaan jalan tu agak curam ke bawah. Jadi kalau korang barang banyak tu agak sukar sikit lah, walaupun jalan dia cantik tapi dia sedikit berbukit lah. Itu up to you lah kalau nak. Ini suggestion aku. Kalau dari segi internet coverage, kalau korang pakai Digi ke U-Mobile ke, aku tak berapa pasti, tapi aku pakai Maxis. Line dia, coverage dia sangat cun. Aku boleh stream, aku boleh scroll social media tanpa ada masalah. Jom kita pergi tengok sungai dia pula. Tiba masa untuk ku campaign, orang lain panggil kita hilir, mandi sungai santai memancing. Inilah baru feeling, ya oh. Abang adik apa tunggu lagi, takkan tengok saja gigit jari. Ambil barang bungkus tepi, api dan unggun dah menanti. Wah! Kau boleh tengok sendiri lah, air dia pun jernih lah, okey lah. Sesuai lah untuk mandi-manda kalau aku berdiri. So dia tak adalah dalam sangat. Arus dia pun tak adalah kuat sangat. Aduh. Ni dia, kalau kat sini dia dalam sikit. Dia paras-paras. Inilah baru feeling, ya oh. Abang ada apa tunggu lagi, takkan tengok saja gigit jari. Ambil barang bungkus tepi, api dan unggun dah menanti. Okey. Sungai kita dah tengok, sekarang kita nak tengok macam mana suasana waktu malam. Let's go. Okey, jam sekarang menunjukkan pukul 9.54. So ini keadaan malam lah. Ini kawasan kemah aku dan ini sekitar. Kalau korang tengok, banyak pokok-pokok ni dilengkapi dengan lampu. Untuk mereka yang takutkan kegelapan, jangan risau. Sebab kat sini memang disediakan lampu. Kita tengok pula dekat bawah, dekat zon C. Ini korang kena berhati-hati sikit lah, sebab jalan dia agak licin sikit. So dekat sungai pun kau tak risau ada lampu lah. Tapi tak digalakkan mandi lah kalau gelap kan. Kembali ke kemah dan kita tidur dulu. Malam tadi hujan agak lebat jugalah, dan aku tak dapat tidur. Daripada 3 pagi aku terjaga tak dapat tidur. Bunyi sungai kuat sangat dan aku dah expect lah pagi ni sungai akan jadi macam ni lah. Air keruh dan air agak deras. Mungkin pagi ni tak dapat mandi lah. Tak apalah, it's okay. Walaupun last day, safety yang kita utamakan. Okay, jadi nak kemas sebab pukul 12 nak kena check out. Kau jangan lupa subscribe button ni. Dah 2 kali aku ingatkan. Okay, support sikit dan komen lah apa penambahbaikan dia, ataupun kalau korang pernah pergi Zamnash Campsite ni, korang komen lah apa yang best. Okay, komen lah campsite mana lagi yang patut aku pergi dan orang-orang lain juga patut pergi. Okay, kita dah nak balik dah. Okay dah, kita
Kita dah habis 3 hari 2 malam. Kita nak balik tu. Jangan lupa subscribe channel ni. Bye bye.